duit yang kita simpan nilainya semakin kecil saban tahun. Kalau kita tengok dulu boleh beli nasi lemak dengan harga 50 sen. Hari ni paling murah nasi lemak berharga RM1.50. Dengan 50 sen, dah tak dapat beli lagi nasi lemak. Bermakna siapa yang simpan duit dalam jangka panjang, makin simpan makin tidak bertambah nilai kekayaan. Berbeza mereka yang membekukan kekayaan dalam bentuk simpanan emas. Kebanyakan orang bisnes, founder produk, YouTuber dan ramai lagi yang memilih membekukan kekayaan mereka dalam bentuk simpanan emas. Tahun 2018, 1 kilo emas berharga RM168,000. Hari ini 2025, 1 kilo yang sama dah berharga lebih RM600,000. Orang bisnes yang memilih membekukan kekayaan dalam bentuk 1 kilo emas bukan setakat berjaya melindungi nilai simpanan, tidak untung berkali ganda. Malah jika mereka perlukan duit dan sayang nak jual emas, mereka boleh aranukan di mana-mana cawangan terdekat public good. Yang menariknya, untuk memiliki 1 kilo emas, anda boleh beli gram emas mengikut kemampuan dan simpan di dalam akaun emas GAP. Jadi anak saya bimbing, jom klik link di bio.